Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Saya mau beritahu semua rakyat Malaysia lah, terutama dia rakyat Johor dan Negeri Sembilan. Ini atau Melaka lah, termasuk Melaka nanti. Ini tiga negeri BN akan menang. BN menang bukan kerana ini muka ini tiga orang yang muka tau. Kalau ini tiga orang letak jawatan, terutamanya ini tak boleh pakai punya Zahid Hamidi letak jawatan, dia orang akan menang besar. BN akan menang besar dekat Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Pasal ini muka, ini pengkhianat BN ini pun dia orang akan menang tapi bukan besar. Ini keluar kenyataan BN macam ni ini bodoh punya orang keluar kenyataan macam ni dia orang letak jawatan kita akan menang. BN akan menang automatik. Kerana luaran yang muka, tiga muka ni tak boleh pakai punya ini BN punya Setiausaha Agong, UMNO punya ini UMNO punya Setiausaha Agong, BN punya Setiausaha Agong, ini Presiden UMNO dan juga pengurusi BN. Letak jawatan saja. Jangan luaran mau tumpang mau hijack mau cakap Johor menang besar kerana kepimpinan Zahid Hamidi. Pergilah. Di Johor menang kerana itu on punya aura. Tuanku Sultan punya aura. Tak ada kena-mena dengan ini orang. Ini perosak Barisan Nasional. Kalau orang kalau mana-mana ceramah lah, open ceramah orang baling slipper lah sama ini macam ni orang. Saya sendiri pun akan baling, tak boleh pakai ni orang ini. Okey. So kalau dekat Negeri Sembilan dia punya aura dia ialah Tok Mat. Bukan ini orang yang muka. Negeri Sembilan menang besar ini Tok Mat punya pasal. Dekat Melaka itu Akmal Saleh punya aura. Itu Ketua Menteri punya aura. Bukan ini tak boleh pakai punya orang punya pasal. Bukan pasal orang tau. Nanti dia orang menang. Pasal dia orang. Cuba bila Pahang dan Perak nanti dibubar, bila DAP tarik sokongan lu cuba pergi sana, you campaign, tengok boleh menang ke tak. Dekat Perak juga. Tak laku lah luaran yang muka semua, tak laku di negeri-negeri lain lah. Okey, so saya minta semua rakyat Malaysia kalau boleh selagi ni muka ada di negeri lain jangan undi AMDAP. Jangan undi Pakatan. Okey? So tapi dekat Johor kerana on ialah pengurusi BN undi. Dekat Negeri Sembilan tak ada kena-mengena dengan dia, undi BN tak apa. Melaka pun tak ada kena-mengena dengan ini muka, undi BN tak apa. Ni saya punya nasihat lah.